Okey, ni Toyota Voxy bukan SZ tapi SG. SG. Tengok dia punya beza dia tak ada lampu kat bawah tu. Yang ada 5 lampu dia tak ada. Lepas tu yang ini dia sport. Okey, nak cari Toyota Voxy model baru, yang ini model SG. SG. Yang dia tak ada body kit. Kalau model SG, yang ni dia datang dengan 3 LED. Lepas tu dia punya rim dia pun ada, dia tak besar macam SZ. Dia 16 inci sahaja sport rim dia. Sport rim dia kecil sikit. Lepas tu model ni dia tak ada power boot dekat sini. Dia tak ada power boot dekat sini. Dia tak ada power boot. Lepas tu dalam dia sama sahaja, sama dengan Alphard SZ. Cuma yang ni dia datang dengan full fabric. Full fabric. Yang ni model macam ni ada 7 dan ada 8 seater. Kalau model macam ni dia aksesori tak penuh, saya bagi tahu siap-siap. Dia tak banyak. Tapi harga dia mampu milik. Mampu milik. Dia tak mahal macam macam Voxy SZ tu. Voxy SZ kalau macam ni boleh dapat 148 sahaja. 148 sahaja Voxy SZ. Macam ni. Okey, cantik. Dalam dia, yang ni tak ada power boot. Tak ada power boot. Belakang dia pun luas. Sini boleh letak barang. Luas. Okey. Tengok dalam dia. Ada ruang kat tengah-tengah tu. Ni highway karak. Highway karak. Aircon atas kepala ada 1, 2, 3, 4 aircon. Tak, anak korang bayangkan anak korang dia tak bising dah. Dia bebas bergerak. Nak duduk belakang boleh, nak pergi sampai depan boleh. Bebas bergerak. Seat tak berebut lagi. So sejuk. Yang ni tak ada row monitor tapi boleh pasang dengan radio depan. Baru 2000 radio depan. Dan Nevin yang TV, row monitor ni baru 1000. Bajet 3000 pasang aksesori tu. Okey, yang lain okey. Berminat boleh komen.